suruh dia goreng telur dengan kicap. Itu. Paling telur kicap. Tapi favourite dia sardin. Sardin dengan kicap. Dia pusing-pusing yang tu. Antara kedua-duanya, siapa yang paling handal memasak? Paling handal sebenarnya dia. Oh, serius? Paling handal sebenarnya dia. Tapi sekarang tiba-tiba dia macam tak pandai masak. Sekarang tiba-tiba macam yang I nak makan. Macam nak masak. Berani kau cakap kau tahu masak? Berani kau cakap kau terror masak? Tiba tak pandai masak. Tapi dia tak cerewet. Yang penting apa tak cerewet. Masak je apa semua sedap sayang. Jadi mungkin air tangan pertama yang dihasilkan suami yang bila isteri makan, sedaplah suami aku masak. Sekejap. I flashback. Kejap, I flashback. Banyak. Itulah banyak. Yang paling spaghetti aglio-olio. Okey. Kalau sebaliknya pula? Okey, Shikin dia sentuh apa jadi? Dia dapat resepi daripada mak, daripada siapa-siapa, dia buat, dia sentuh jadi resepi tu. Itu satu tangan dia, orang cakap tangan emas lah. Walaupun first time masak? First time masak pun jadi. Guarantee jadi. Tapi honestly, masa baru-baru kahwin tak pandai masak tau. Dia memang tak masak. I tak pandai masak. Tapi tanpa segan silu tak apa. I belajar online hujung jari dan abang bagi support dan sekarang dah pakar lah macam. Jadi bila dah pakai masak ni boleh kata hari-hari masaklah di rumah? Ya, hari-hari masak. Hari-hari masak. Tapi kalau macam kita orang ada event apa-apa, malam tu balik Kat mesti suruh dia masak. Kalau macam sekarang ni kan, sekarang ni guarantee kejap lagi Kat suruh dia goreng telur dengan kicap. Itu. Paling telur kicap. Tapi favourite dia sardin. Sardin dengan kicap. Dia pusing-pusing yang tu. Tapi abang memang tak cerewet lah soal makan ya? Abang memang tak cerewet. Alhamdulillah. Dia kena ada sayur. Okey. Kalau lauk ada, sayur kena ada. Kalau ikan goreng pun kena ada sayur. Bulan puasa pula lah selalunya. Mungkin apa antara menu berbuka yang akan selalu dihidangkan? Ataupun selalu pergi bazar ke mungkin? Okey. Kita sepanjang puasa kenalan kita orang sampai kahwin, kita orang tak pernah pergi bazar. Maksud dia kita bekerja kat bazar. Betul. Yang sebelum-sebelum ni, sekarang ni kita dah masuk 3 tahun. 2 tahun ni kita berniaga. So bila berniaga memang kehidupan kita bulan puasa semua kat bazar berniaga kan. Dan kali ni, tahun ni kita orang nak menikmati bazar. Dan menikmati masjid. Sebab apa? Selalunya kalau tarawih pun dekat set dekat bila kita berniaga dekat situ yang kita tarawih kan. Betul. Kali ni insya-Allah kalau diizinkan Tuhan, diizinkan yalah masa dan sekarang ni tak boleh. Dia kena paksa juga. Betul. Tahun ni dia lain sikit. Kira ni tahun pertama lah tak berniaga di bazar Ya, betul. Ini tahun pertama yang mana sebenarnya saya dah full time pelukis, saya dah lukis. So saya dah tak berniaga. Dia ada lagi 20 lukisan kena siapkan. Ya, yang penting dah prepare untuk saya punya solo art exhibition kami tahun ni. Okay, antara juadah yang menjadi buruan kalau pergi bazar memang nak cari tu. Saya teka dia. Laksa kena ada. Laksam kena ada. Betul? Lepas tu kalau nasi dia senang. Ayam goreng kunyit dah cukup dah. Oh, cukup dah. Sebenarnya macam tu. Saya. Murtabak kena ada. Murtabak kena ada. Tepung pelita kena ada. Tapi kadang-kadang je. Sebab tak malas beratur. Tak malas beratur je. Kalau ada orang beratur, ada lah tu. Kalau sahur pula, perlu makan nasi ke ataupun cukup sekadar air dan juga kurma? Untuk Kat akan recycle makanan yang siang tu. Tapi penambahan dia ikan masin ataupun telur masin. Dia wajib kena ada juga. Tapi bagi saya tak kena wajib kena ada nasi lah. Nanas? Nasi. Oh, nasi. Okey. Wajib kena ada nasi lauk. Kalau ingat kurma tu rasa macam tak bertahan kot. Tak bertahan. Tak bertahan kot.